Selamat datang. Hari ini kita nak kupas satu topik yang memang berat dan selalu jadi perdebatan. Hukuman mati. Persoalan inilah yang jadi teras perbincangan kita. Sebab ia sentuh soal moral, undang-undang dan apa ertinya jadi manusia. Untuk faham isu ni dengan lebih mendalam, cuba kita ingat balik satu kes yang pernah gegarkan satu Malaysia dulu. Kes pembunuhan Datuk Sosilawati Lawiyah. Tragedi ni bukan je satu kehilangan besar, tapi ia buat kita semua tertanya-tanya, apakah hukuman yang betul-betul setimpal untuk jenayah sekejam ini? Okey, sebelum kita pergi jauh, jom kita fahamkan dulu apa maksudnya. Hukuman mati atau capital punishment ni bukan main balas dendam je tau. Ia adalah hukuman yang dilaksanakan oleh negara ikut proses undang-undang yang sah. Baiklah, jom kita gali sikit falsafah di sebaliknya. Kenapa sesebuah masyarakat itu perlu ada hukuman? Apa sebenarnya tujuan di sebalik semua ni? Secara asasnya, ada 4 matlamat utama. 1. Pembalasan. Orang kata, nyawa dibalas nyawa. 2. Pencegahan. Nak pastikan pesalah tu tak boleh buat jahat lagi. 3. Pembersihan. Nak bagi amaran dekat orang lain supaya jangan cuba-cuba. Dan yang terakhir, pembentukan semula atau rehabilitasi. Keempat-empat idea inilah yang jadi punca perdebatan panas tentang hukuman mati. Sekarang, jom kita luaskan pandangan kita. Macam mana pula keadaan di seluruh dunia? Adakah semua negara fikir benda yang sama? Ini angka dari laporan Amnesty International untuk tahun 2022. Lebih 883 hukuman mati direkodkan. Dan yang lagi mengejutkan, ini adalah peningkatan sebanyak 53% berbanding tahun sebelumnya. Satu angka yang betul-betul buat kita terfikiran. Peta ni tunjuk dengan jelas macam mana dunia ni terbahagi dua. Negara yang warna hitam tu masih amalkan hukuman mati. Yang kuning pula dah mansuhkan terus. Nampak kan perbezaannya? Memang dunia tak sependapat dalam hal ni. Carta ni bagi kita gambaran yang lagi jelas. Sehingga hujung 2022, dah ada 112 negara yang hapuskan hukuman mati sepenuhnya. Yang masih kekalkan cuma 55 negara. Ini menunjukkan yang majoriti negara di dunia sebenarnya dah mula beralih dari hukuman macam ni. Sama ada dalam undang-undang atau dalam praktis. Jadi, kenapa ramai yang beralih? Jom kita dengar hujah-hujah dari kem abolitionist. Ini adalah kumpulan yang mahu hukuman mati dimansuhkan. Hujah utama mereka ialah hak untuk hidup. Kata mereka, tak ada sesiapa pun termasuklah negara yang ada hak untuk ambil nyawa orang. Tapi pihak yang pro hukuman mati akan jawab balik, pembunuh tu sendiri tak hormat hak orang lain untuk hidup. Jadi kenapa pula dia yang nak dilindungi oleh hak tu? Hujah kuat yang lain, hukuman mati ni tak terbukti pun boleh takutkan orang dari buat jenayah berbanding penjara seumur hidup. Tapi, pihak sebelah sana pula kata, tujuannya bukan setakat nak menakutkan je. Ia juga untuk elak orang ramai daripada ambil undang-undang kat tangan sendiri. Ada juga kerisauannya sistem ni berat sebelah di mana golongan miskin atau minoriti lebih mudah terkena. Pihak yang menyokong pula mempertahankan sistem kehakiman dengan mengatakan prosesnya yang teliti itu direka untuk adil kepada semua orang. Tak kira siapa pun awak. Mungkin ini hujah yang paling menakutkan sekali. Macam mana kalau kita hukum bunuh orang yang sebenarnya tak bersalah? Ia satu kesilapan yang tak boleh ditarik balik. Tapi penyokong hukuman mati anggap hujah ni seolah-olah tak percaya pada keseluruhan sistem keadilan kita. Okey, sekarang kita pusing pula. Jom kita fahamkan kenapa 55 negara tadi tu masih kekalkan hukuman mati. Apa pula hujah kuat dari pihak retentionist ni? Bagi mereka, yang paling utama ialah konsep pembalasan yang adil. Hukuman mesti sepadan dengan jenayah. Kalau dah ambil nyawa, nyawa jugalah balasannya. Pihak penentang pula melihat ini lebih kepada balas dendam, bukannya keadilan, dan ia cuma akan meneruskan kitaran keganasan. Hujah ni sangat praktikal. Kalau pembunuh tu dihukum mati, 100% dijamin dia tak akan membunuh lagi. Ia adalah pencegahan yang mutlak. Tapi data menunjukkan yang penjara seumur hidup tanpa parol pun sama berkesannya. Dengan risiko yang sangat rendah. Ini adalah hujah yang sangat menyentuh emosi. Bagi keluarga mangsa, mungkin hukuman mati satu-satunya cara untuk mereka rasa keadilan telah ditegakkan. Tapi pihak lawan mempersoalkan adakah hukuman mati oleh negara itu benar-benar setara dengan pembunuhan kejam yang berlaku.
Ada juga yang cakap pasal duit. Buat apa masyarakat nak tanggung makan minum pembunuh untuk seumur hidup dia? Menariknya, pihak abolitionist membalas dengan fakta yang mengejutkan. Sebenarnya, kos untuk satu kes hukuman mati dengan semua proses rayuan yang panjang adalah jauh lebih mahal daripada penjara seumur hidup. Selepas kita dengar semua perdebatan ni, jom kita tengok contoh yang lebih dekat dengan kita. Macam mana undang-undang ini dilaksanakan di Malaysia? Di bawah kanun keseksaan kita, jenayah seperti membunuh bawah Seksyen 302 ataupun jenayah besar terhadap negara memang boleh membawa hukuman mati. Jelas di sini, prinsip pembalasan dan juga pencegahan menjadi teras di sebalik undang-undang ni. Dan kita kena ingat, ia bukan hanya dalam kanun keseksaan. Akta-akta lain seperti Akta Senjata Api 1971 pun ada peruntukan hukuman mati. Ini menunjukkan betapa seriusnya negara kita memandang kesalahan-kesalahan ini dan sekali lagi, ia menekankan matlamat untuk mencegah. Kita dah lihat falsafah, data global dan juga undang-undang tempatan. Sekarang, mari kita kembali kepada persoalan yang paling asas, iaitu persoalan moral. Inilah dilema utamanya. Sistem keadilan kita ni dijalankan oleh manusia dan kita sebagai manusia kita tak sempurna. Kita boleh buat silap. Jadi, dengan kesedaran ni, adakah kita selesa untuk menyokong satu hukuman yang kalau tersilap tak boleh ditarik balik langsung? Satu persoalan yang tiada jawapan yang mudah.